Itulah tak ada. Untuk bulan Ramadan kali ni saya tak rindu siapa-siapa dah. Saya dah move forward. Saya rasa rindu yang hari tu, yang masa saya post tu memang saya tengah rindu lah. Sebab benda tu dah trigger kan. Adalah benda yang ternampak atau trigger buat saya trigger. Sebenarnya saya dah move on dah. Saya dah penat. Saya dah penat untuk berfikir, dah penat nak cakap benda ni all over again. Tapi tak salah untuk sekali-sekala saya trigger. Saya adalah manusia dan saya ada perasaan, kan. So kalau saya rasa sedih, saya rasa sedih. Kalau saya rasa marah, saya marah. Kalau saya rasa happy, saya happy. But sedih tu satu benda yang kita tak dapat nak elak. Cuma sometimes when I rasa macam I nak luahkan apa yang I rasa, itu untuk sementara, untuk sekali je, one off je. Tak ada, benda tu tak berniat pun untuk meraih simpati ke, ataupun nak buat orang sedih ke, nak drama ke, nak publicity, kontroversi, tak. I been there and done that. Saya tak perlukan semua benda tu. Saya dah happy dengan life saya, hidup sederhana saya. So nak cakap berdoa tu, hari-hari saya berdoa pada raya-raya dan bulan puasa yang sebelum-sebelum ni. Tapi doa saya belum lagi termakbul. So apa yang saya boleh buat adalah redha je. Senyum, redha, teruskan apa yang kat depan. Sebab kalau kita bersedih berpanjangan, kesian keluarga yang depan mata, kan? Doa yang Habib titip tu adalah untuk bertemu dengan orang yang... Doa yang saya minta tu adalah supaya hidup saya ni, bahagia saya ni cukup, komplit. Sekarang dia tak komplit. Dia bahagia tapi dia ada mungkin kekosongan sikit lah, yang sebenarnya kalau dia masuk dia akan jadi tak tahulah macam mana dia punya happy, kan. Tapi saya pun tak boleh imagine sebab dia selalu tak sampai ke tahap itu. Mungkin saya tak tahulah macam mana kegembiraan tu, kan, bila dia betul-betul puzzle tu dah complete semua, atau mungkin dia tak akan complete pun sampai bila-bila. Saya just redha, enjoy the journey. Yang apa saya buat, saya sekarang ni saya cuma teruskan perjalanan hidup saya dengan saya buat apa yang buat saya happy, because kita punya hidup sementara je, kan. Kita tak tahu bila-bila kita akan mati. Dan saya just nak mingle around with orang yang buat saya happy, yang boleh buat saya ketawa. Kalau saya nak buat benda ni, saya buat. Saya nak buat benda ni, saya buat. Saya tak fikir apa dah. Sebab untuk umur saya yang 42 tahun sekarang ni, saya dah tak ada masa nak fikir benda-benda yang boleh buat saya down ataupun boleh buat saya bersedih, atau saya dah tak fikir dah apa benda yang ada dekat keliling, apa orang cakap, apa orang ni. Dan even Instagram pun saya dah tak tengok dah. Saya dah happy dah. Saya dah get used to it untuk tidak ambil tahu tentang apa-apa saja yang berlaku dekat semua benda ni. Kecuali saya cuma fikir pasal kucing, dapur, makanan, anak, suami. Tomato, yes. Macam tadi Habib cakap, ajal maut kita tak tahu bila, kan. Mungkin kekosongan tu diharap dapat diisi sebelum sampai mati. Sentiasa menerima lah. Saya sentiasa menerima. Kalau dia sampai pada waktu itu ke tak sampai, tak apa. Kita akan jumpa in another life. Berdoa je. Saya tak boleh jawab yang tu lah. Tapi Habib ada ruang ke untuk berbaik ke? Saya tak tahu. Tu maybe boleh tanya dia. Sebab saya dah banyak dah jawab soalan pasal ni, tapi kita dia tak ada jalan apa? Jalan penyelesaian. Tak boleh. Mungkin dia adalah ketua keluarga, dia adalah seorang ayah. Mungkin dia yang patut untuk selesaikan apa yang dia patut selesaikan. Saya pun tak tahu macam mana dia. Kalau saya kehilangan anak saya, tak jumpa Kesha, saya tak boleh teruskan kehidupan saya. Saya memang tak boleh teruskan apa yang saya buat. Saya tak akan happy. Saya akan melalak setiap hari pasal itu adalah darah daging saya, anak saya yang saya membesar dengan dia, kan. Tapi saya tak tahulah macam mana dengan papa. Mungkin dia pun rasa tapi dia cuma tak tahu nak buat macam mana. Tapi come on, it's tersepit. Ya, tersepit ni dah macam dah overrated dah sebenarnya. Tersepit ni dah terlalu overrated. So do something. Tapi kalau tak boleh do something, it's okay. Kita redha je. Kita jangan fikir sangat lah. Tapi percaya tak doa dia tu sentiasa ada untuk Habib? Apa? Percaya tak dia sentiasa berdoakan dari jauh? Of course, saya tahu dia akan sentiasa doa. Cuma dia tak boleh nak bergerak. Yang tak bergerak tu rugi. Maksudnya ada penghalang lah. No, I'm not sure about that. Sebab saya rasa kau tetap nak trigger aku. No, I'm not sure about that. But I don't know, maybe hanya Tuhan saja yang tahu. Okay. Ya.